makan satu tapi dah ramai selepas minum air bakar lemak ini. Dah tak lalu nak makan manis ataupun makan sikit-sikit dah kenyang. Bonus, korang punya badan akan lagi bertenaga, naikkan korang punya metabolik. So korang yang nak badan sihat, kurus, kawal selera makan, korang cubalah air bakar lemak ini. Sangat best. Sudah semakin ramai kawan-kawan berjaya. So nak hidup sihat, nak hidup dengan kurus, kempis punya perut, awet muda, kita mesti kena tukar kita punya lifestyle. Dulu korang suka manis punya, selepas you minum ini, you akan tak suka lagi. Tak rindu lagi. So bila you tak rindu, tak suka lagi, badan korang akan semakin sihat. Inilah kita nak punya. Bila korang dah kurus, senang nak maintain you punya mulut, senang nak kawal you punya emosi. Korang cepat pergi cari Midi Arabica Coffee dekat TikTok Shop ataupun Shopee. Satu bungkus ini bukanlah 60, 70, 80, tak ada. Hanya 30 lebih sahaja. Dalam ada 15 sachet lagi. Cara saya minum, saya paling suka dan berkesan punya ialah satu sachet korang larut dengan satu liter air. Okey, carilah botol yang 1 liter air, ngam-ngam macam ni. Letak je suhu bilik, dia senang larut punya. So minum punya masa waktu pagi paling bagus. Masa perut kita tak lapar, tak kenyang. Itu masa you minum ini macam minum air biasa je, you minum je. Pagi you minum, sepanjang hari perut rasa selesa, tak selalu lapar-lapar, badan kita bertenaga, senang-senang berpelup, lagi semangat nak senaman, nak banyakkan aktiviti harian. Ada cap ala KKM, so dia selamat, sehat dan sedap-sedap. Okay, sedap dia macam mana? Actually ini dia tak ada tambahan gula, bahan kimia, semua dia tak ada. Pahit manja. Okay, tapi pahit manja ni yang sangat membantu korang punya selera daripada manis jadi kurang manis ataupun tak suka manis pada masa depan. So nak beli, cepat-cepat pergi Grab. Sekarang tengah promosi. Kalau you nampak ada promosi hebat, lagi cepat-cepat kena order. Sebab apa? Sebab satu pack ada 15 sachet, ada untuk 15 hari. Kalau ada offer banyak, korang simpan stok sajalah sebab ya ni semua stok baru.